Mesti ada integriti pemimpin kita. Dia jujur. Apa yang ada di hati, ada di mulut, sama. Dia ikhlas. Hak kata boleh, boleh. Hak tak boleh, tak boleh. Jangan kerana nak mancing undi, hak tak boleh, kata boleh. Besok jadi tak boleh. Dah dapat dah undi. Tentu orang lagu ni tak boleh memimpin negara ini. Negara ini tak sama macam negara lain. Negara lain, bila dia merdeka, dia telah membentuk satu negara bangsa, kesatuan. Semua orang arah yang sama, bahasa yang sama, sekolah yang sama. Kita tidak. Kita dalam kepelbagaian kaum, agama, nama pun tak sama. Kita kena ada pemimpin dengan ciri-ciri khas yang bersedia untuk deal dengan semua perbezaan ini. Kena jujur, kena ikhlas, kena ada integriti. Tak boleh cakap bohong. Nak undi Melayu, pi pujuk Melayu. Nak undi Cina, pi cakap dengan Cina. Mulut-mulut. Tak boleh.